Wey, happy nampak. Opek. Wey, dah minum belum? Minum belum. Stres ni kerja. Seronoknya. Betul lah. Dah lah. Mak. Nama aku Taufik Zudi. Tapi selalunya orang panggil aku Topek. Aku merupakan anak tunggal dari sebuah keluarga. Dari kecil, aku tak pernah rasa disayangi. Tak semua orang ada tempat untuk pulang. Sampailah satu masa Taufik. Oh, Taufik. Tolong mak bunyi. Tolong ambil kau ubat mak. Mak sakit ni. Kau ni aku menyusahkan aku betul lah. Kau tahu tak aku stres, aku baru balik kerja. Kau ni aku bagi pakai ni kau. Tolonglah mak, Taufik. Tak ada. Buat sendiri, ada kaki kan. Hello? Weh, Orang tua ni, kau tak nampak aku tengah main phone ni, ha? Kau ni? Ha? Apa? Dia demam. Kau ingat aku kisah ke? Kau demam ke? Kau sakit ke? Kau boleh pergi mampus. tolong adik, ambil kau ubat tu. Kau ingat aku kisah ke? Kau tu pergi tengok, pergi tidur je. Ha? Kau tu dah tak habis-habis misalkan aku. Kau boleh pergi mampus. Kopan. Ha? Kopan. Ya, jangan ya. Kopan. Tak nak. Beb, lepak jom. Kau ni menyemak betul lah datang sini. Alah, jom lah. Kita dah lama tak lepak kot. Lagi malas aku, kau kacau lah. Buat aku stres je lah. Belang kau. Kau ni marah-marah je kerja.